Betapa kecilnya Kinder yang Britney ada. Bagaimana dengan yang lain? Wah, Kurt ada telur coklat bersaiz sederhana. Setip Sophie Brie Sanatik benar. Baiklah, tetapi mari kita mulakan dengan Britney. Tidak, kawan-kawan. Tolong jangan ketawa. Britney, ayo, cuba. Oh, baunya sedap. Mari kita cuba segera. Tanggalkan pembungkusan. Wah, itu hebat. Sedap. Alangkah nikmatnya. Saya suka. Baiklah, sekarang saya tidak perlukan pembungkusan ini. Saya benar-benar mau cuba keseluruhan coklat ini. Giliran saya. Oh ya, ia sangat sedap. Tunggu, apa di dalamnya? Lebih banyak coklat. Wah, mari kita pecahkan telur ini. Wah, hebat! Sekarang saya ada banyak gula-gula. Sedap. Baiklah, saya bernasib baik kali ini. Oh, sangat sedap. 2 gula-gula terakhir dan saya selesai. Sekarang giliran Sophie. Hebat! Mari kita buka telur ini. Saya tak percaya mata saya. Wah, ia benar. Ia sangat besar. Kawan-kawan, lihat itu. Sekarang kita perlu memecahkannya dan lihat apa di dalamnya. Beberapa kali pukulan. Hooray! Ia berjaya. Dan coklatnya sangat sedap. Saya suka. Saya mau lebih banyak coklat. Sedap. Sangat sedap. Wah, saya tak sangka saya boleh makan begitu banyak coklat. Saya boleh makan tanpa henti. Dan apakah ini? Lububu? Wah, betapa cantik dan besarnya. Indah. Wah, boleh kita bermain dengannya? Ia sangat lembut. Tidak, sudah tentu tidak. Ia hanya milik saya. Saya tidak biasa berkongsi mainan saya. Apa yang salah dengannya? Lihat. Apa masalah dengan kamu, Lububu? Kenapa awak menakutkan sangat? Lububu sangat suka coklat dan tidak mahu berkongsi dengan sesiapa pun. Tak mungkin. Satu bungkusan besar keripik pedas. Kurt, kamu patut berhati-hati. Britney mempunyai bungkusan biasa, tetapi Sophie paling bertuah kali ini. Dia mempunyai bungkusan kecil keripik pedas. Sophie, kamu mulakan. Saya pasti kamu boleh mengatasinya. Saya sudah selesai. Aduh, mulut saya terbakar. Kawan-kawan, apa yang patut saya buat? Tolong, saya tak boleh tahan lagi. Saya tak boleh tahan api ini lagi. Ia keluar. Oh, tidak. Saya rasa lebih baik sekarang. Siapa seterusnya? Baiklah, saya rasa begitu. Mari kita buka dan cuba. Itu agak sedap. Kurt, wak nak satu. Wadah, baiklah. Kalau begitu saya akan makan semuanya. Saya suka keripik. Ia sangat sedap. Saya tak rasa pedas lagi. Sedap. Mereka sangat rangup. Oh, saya dapat chip terakhir. Dan saya selesai. Aduh, Saya rasa saya terlalu cepat menilai. Oh tidak, kawan-kawan. Saya tak dapat menahannya. Selamatkan saya, Kurt. Saya ada idea. Pegang alat pemadam api. Ayu, selamatkan Britney. itu idea yang bagus. Dan ia membantu. Semuanya terkawal, Britney. Jangan risau. Itu terlalu banyak, Kurt. Nampak? Saya selamatkan dia. Itu idea yang bagus, Sophie. Tapi sekarang giliran saya dan saya tak nak cuba pun. Oh, tidak. Bukan lagi. Keripik saya besar.
Sophie, boleh tak saya tak buat? Kurt, saya ada idea. Lihat, itu topi keledar soda. Pakai dan jika terlalu panas, basuh dengan soda. Bagus. Mari kita cuba. Mari rasa grepek ini. Sedap. Tapi ia pedas. Saya perlu minum. Oh, itu sedap. Yang penting ia nasi debas untuk minum. Betapa indahnya. Itu adalah idea yang hebat yang Sophie cadangkan. Sekarang saya sudah makan semuanya. Tunggu, tapi saya tidak ada soda lagi. Saya akan meletup. Oh, tidak. Saya perlu lepaskan semua api. Oh, kawan-kawan. Saya betul-betul minta maaf. Itu semua kerepek. Wah, pizza yang kecil. Macam bayi betul. Kurt, ini milik kamu. Tapi pizza Britney sederhana. Nampak hebat. Tapi pizza Sophie sangat besar. Dia pasti menang kali ini. Mari kita mulakan dengan Kurt. Dia ada pizza paling sedikit. Sekarang mari kita potong dengan pisau kecil. Serangs, here ikan spatula untuk mengambil sekeping. Oh, begitu menyelerakan. Sedap. Mari habiskan sekaligus. Itu tidak cukup, tetapi agak lazat. Sekarang giliran saya. Mari kita cuba. Betapa sedapnya. Dan keju itu meregang begitu banyak. Saya sudah dapat satu keping. Dan, aduh, saya tergigit jari saya. Apa yang sedang berlaku? Ia seorang lelaki diet yang hebat untuk mencuri pizza dari Britney. Ternyata ia sangat muda, hebat, ia sangat lazat. Sedap. Britney, adakah kamu melihat semuanya dengan betul? Bagaimana kamu berani buat begitu, Kurt? Keluar dari sini. Wah, itu sangat kuat. Sekarang, mari coba pizza saya. Pizza ini kelihatan sangat lazat dan keju sangat kenyal. Oh, sedap. Lihat bagaimana keju itu meregang. Itu hebat. Saya suka. Saya mahu makan semuanya secepat mungkin. Saya suka pizza. Ia sangat sedap. Itu rasa yang sesuai. Oh ya, sos tomato dan pepperoni. Saya sudah habiskan punya saya. Wah, Sophie makan pizza dengan rakus sekali. Di mana adab kamu, kawan? Oh, Kurt, bolakin mau. Let's cari Sophie makan. Layak waiting. Wait per menit selimet siya river tinggal. Betapa nikmatnya. Saya hanya mahu makan pizza sepanjang hidup saya. Beberapa keping lagi. Boleh tolong saya, kawan-kawan? Sudah tentu. Kurt, ayo. Kami akan habiskan makanan untuk kamu, kawan. Betapa sedapnya. Adakah Anda suka video kami? Jika ya, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.